Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ke dalam YouTube channel She is Farahin. Halo, halo, halo. This is your online bestie She is Farahin. So ni hari yang kedua saya buat self challenge kepada diri saya sendiri, yang mana saya akan berkongsikan tentang perkara-perkara yang memberi manfaat sepanjang 10 hari. Kita cuba macam mana. Okey, memandangkan saya punya misi adalah untuk lebih confident, lebih meningkatkan lagi saya punya self confidence lah. So this video is for you if you think you nak belajar sama-sama untuk menaikkan you punya keyakinan diri dengan bercakap, buat konten bercakap macam ni. Ataupun yang keduanya adalah untuk berkongsi perkara-perkara yang memberi manfaat kepada anda. Okay, so without further ado, hari ni topik kita adalah apa yang membuatkan saya mula serius nak build saya punya self confidence. Okay, there's one thing. Saya asal usulnya saya memang seorang yang pendiam, tak banyak cakap macam tu kan. So dia mengalami fasa kenaikan, penurunan macam tu kan. So mula-mula dulu saya nak flashback sikit lah macam mana saya boleh confident. Okay, saya start build up saya punya self confidence saya rasa ialah ni kita cakap zaman-zaman belajar lah, zaman-zaman sekolah dulu kan, macam mana kita nak level up kita punya confidence level kan. Okay, bila you nak tingkatkan lebih you punya you punya confidence level tu, cuba banyak sertai aktiviti ke program ke kan. Itu dapat meningkatkan lagi you punya kata apa, confident lah. Macam saya minat dalam bidang kepimpinan, so saya banyak jadi kata menjawat jawatan lah kan. Ada jawatan-jawatan sampailah daripada zaman sekolah sampailah zaman saya universiti kan. Lepas tu macam mana lagi kita nak lebih confident diri kita? Yang kedua sekali adalah kita improve kita punya skill. Skill mana yang kita nak improve? Let's say macam kita nak improve skill bercakap, membuat konten video bercakap di social media. So what would you supposed to do untuk kita tingkatkan lagi kita punya confidence level? Kita kena selalu practice. Dan practice macam mana? Practice by making a video dan post je. So that's why saya post je video saya ni, sebab saya nak tingkatkan lagi saya punya confidence level. So whenever saya feel down kan, saya akan tengok balik video ni, saya cakap oh ni lah dia saya dulu kan. And the tips is jangan tunggu a perfect time, sebab a perfect time tu takkan ada. So macam saya start je dengan apa yang saya ada. Like for example, sekarang ni apa yang saya ada smartphone. Saya record je pakai smartphone. Saya ada ring light sikit depan ni, so saya just nak kepencahayaan sikit kan. So saya pula saya tahu perempuan, and saya teringat pula ada one of my lecturer, dia pernah cakap macam ni. Dia cakap, put some colour on your face. Ladies, don't forget to put your colour on your face. Maksudnya perempuan, wahai wanita, jangan lupa untuk bermakeup sikit lah untuk nampak lebih cantik kan. Tapi kalau macam kita malas macam mana? So sekarang ni saya tak makeup pun. So what would I do ialah saya guna filter. Filter yang mana mesti macam kelakar. You record pakai apa? I record pakai phone. Definitely I record through TikTok, sebab TikTok ada filter dia cantik kan. So I record pakai filter, so I save, and lepas tu video tu I post dekat YouTube. Macam tu. So bila kita nak improve diri kita nak self confident, kita nak tingkatkan lagi kita punya self confident, kita akan jumpa banyak jalan, dan kita punya pemikiran pun akan lebih kreatif dalam kalau macam ni macam mana nak buat kalau ni macam mana nak buat macam tu. So benda tu lah yang along the way tu adalah proses, dan secara tak langsung sedikit demi sedikit confident level anda akan meningkat step by step. Macam kita dulu kecil-kecil kan, macam mana kita boleh belajar berjalan? Takkanlah kita boleh terus pandai berdiri dan berjalan, tak kan? Kita mesti merangkak dulu, lepas tu terjatuh banyak kali menangis, So sama lah juga untuk you nak tingkatkan confident level diri anda. Itu adalah proses dan the journey itself. Dan the best part is bila kita living in a social media life kan, you pergilah
dokumentasikan maksudnya you buat journaling. Tak kisahlah kalau macam anda nak dokumentkan through video macam ni, anda pilihlah mana-mana social media yang anda nak post, ataupun kalau anda nak buat dalam bidang penulisan, anda malu lagi nak bercakap, so boleh je choose apa platform yang you selesa untuk buat dan buat sahaja. Okay, so dari situ secara tak langsung, slowly, step by step, confident level you akan lebih tinggi lagi. So by the way, saya ada buat cabaran 30 hari cabaran tanpa social media. Is ongoing punya videos, is ongoing punya cabaran sekarang ni yang saya tengah buat. Dan dalam blog saya tu, cabaran tanpa social media.blogspot.com, saya banyak buat journaling. Saya buat journaling apa yang berlaku, what was happen. Saya pun bukan semua hari challenge tu saya berjaya capai, ada setengah saya tak berjaya capai. Dan macam mana kita nak menggunakan social media, macam mana social media ni kita memang bukan senang untuk nak delete ataupun remove macam tu saja kan. Tapi kita mungkin boleh kurangkan dari segi penggunaan, kita mungkin boleh kurangkan dengan buat aktiviti-aktiviti ataupun buat perkara-perkara yang memberi manfaat kepada anda. Okay? So till the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Syed Suarahin. Jumpa lagi, bye bye.